ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فتح قلوبنا لفتح كتابه الكريم وتدبر آياته الكريمة والإيمان بها والعمل بها والتخلق بها والتحلق حولها وتعرض الناس إليها. الحمد لله الذي جعلنا من أهل القرآن وأمته أهل الله وخاصته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا عليم يا رحمن علمنا القرآن علمنا البيان وفقهنا في الدين واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. إخوان أخوات مسلمين مسلمات طلاب طالبات جن manusia sedang sibuk dengan ujian Allah dibuat asyaitan bergini di atas batas as-siratal mustaqim dalam perjalanan menuju ridwanillahi wa rahmatihi dan karunia dikasihnya. Pagi ini kita bersama dengan Al-Quran pada ayat akhir bagi surah Al-Fatih insyaAllah ta'ala. Ustaz Osman buka 5 insyaAllah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يبتغون فضلا من الله Lebih ada rampung. Mana yang diufah ni? Kosong-kosong. Dia dalam dia.
Kapan? Oh, headphone. Okey, okey. Berani tu. Last. Siap ni. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Alhamdulillah. Dapat kita membacakan ayat akhir 29 bagi suratul Fathi dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Raufur Rahim. Al-Hayyul Qayyum alladhi la ilaha illahu ilaihin nusyur. La ilaha illallah. Inilah masyarakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh kepada masyarakat umat Islam sampai kiamat. Tiap-tiap kita kena pakat duk serupa dengan ayat yang ke-29 ni dalam segi bersosial dengan umat manusia. Kita nak sangkum dengan cauluk ambil dasar ni. InsyaAllah ta'ala dah. Satunya Muhammadur Rasulullah dengan tak ada syak sikit abuk kata dia adalah Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Pun rap senang segala witi ciwit jak Allah majang cauluk tang puang. Itu makna Muhammadur Rasulullah. Orang yang menerima cara hidup dari Tuhan yang menghidup kepada setiap yang hidup dalam dunia ini. Punang rapวิถีชีวิตจากเจ้าของชีวิตไปยังทุกชีวิต itu makna Muhammadur Rasulullah. Semua ชีวิตในดุนยานี้นบีมุฮัมมัดlah วิถีของพวกเขาเพื่อจะไปกลับสู่ภูมิลำเนาเดิมของแต่ละคนที่เป็นมนุษย์ลูกหลานอาดัมคือสวนสวรรค์ supaya nak kelak pergi cari tempat asal kita mari iaitu syurga kita mari asal. Tu ada Allah jadi dalam syurga hatta turun mari dalam dunia untuk berlawan dengan iblis dan anak cucu dia syaitan. Kalau benar boleh masuk syurga kelak, kalau halah Allah Taala lepas tahu dalam neraka. Tu ya.
นั่นคือชีวิตนะนั่นคือวิถีชีวิตkalau benar alhamdulillah al-fawzu bil jannah kalau halah na'udzubillah min dzalik turut syaitan belaka halah ke syaitan kena jijak di syaitan tiap-tiap waktu finnar lepas tak oleh neraka api neraka nah bukan parit tamada kalau dia parit itu tak sedah tahu itu adalah parit itu tak sedah tahu adalah api rang ma api 70 เท่ากับแรงม้า api lah dunia ni panah dia tu lebih kali lebih panas pada api neraka lebih panas pada api dunia ni 70 kali ganda. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Apa kali dah? 7 kali lepas maya pada maya subuh pas maya maghrib. InsyaAllah siapa yang masuk neraka 7 kali lepas maya subuh insyaAllah neraka merap dia. Tunjuk kata-kata kita tak selesai neraka. Tuhan 7 kali kita tunjuk. Ya Allah, ajirna minan nar, Allah ajirni minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya. Walladzina ma'hu dan orang bersama dia tu. Tak ayat kata zaman dia, tapi hak ni orang zaman dia lah tu. Pritikan balas ni. Dah mana asyidda'u 'alal kuffar. Buat dia tak mudah, tak tunjuk lemah dengan orang kafir. Nah, dia tu izhar ad-din. Tunjuk kata dia tu orang Islam. Tu mana asyidda'. Bukan suruh duduk tai dia tu tak. Tunjuk chan pen muslim lah. Orang Tino pakai Arab malak tunjuk chan pen muslim tu asyidda' dah tu. Kita orang jatuh apa tu tak? Bukan duk bak supaya Islam ke tak tengok gambar bak ni. Asyidda'u 'alal kuffar tu lah tu. Tunjuk gambar Islam kepada orang kafir. Akhlak Islam kepada orang kafir. Air muka Islam jernih putih bersih kepada orang kafir. Terutama orang kafir harbi. Orang kafir harbi yang takut pada Islam sangat. Takut pada Islam. Dia takut sekali Islamul Quran was sunnah. Dia takut sekali. Takut benar. Terutama pokok Yahudi sebagai orang yang sangat musuh. Asyaddu adawatan atas orang Muslim ialah orang Yahudi. Apalagi Zionis ni double Yahudi guys. Zionis ni. Yang satu kumpulan bukan agama. Klum. Yang ada rabuk dia tu ke antapan kepada dunia ni. Dia ni nak bunuh orang. Orang semua kena dakwah dia belakang. Na'udzubillah min dzalik. Kita kena asyidda'. Jangan tunjuk lemah. Jangan tunjuk kita on air. Can ai cak senda nam senda tu apa muslim. Kita malu kok orang pakai baju retina, pakai kaprong, pakai apa lepas rambut malu nak kelubung. Hak tu orang panggil bukan asyidda' 'alal kuffar. Kita orang lelaki patut juga kena asyidda'. Nah, tunjukkan gambar Islam kita. Siapa-apa yang orang bagi sejak bukan malu dak. Asyidda' 'alal. Tang jubun sentang as-siratal mustaqim tinai rauju. Nah, insya-Allah pada itu makna sahabat Nabi itu belah tu. Dia mereka tunjukkan kehebatan Islam. Nah, adapun orang yang orang kafir dua ada kafir musuh, kafir yang tak ada musuh. Kafir musuh kita tunjukkan kehebatan kita, kafir tak musuh kita tunjukkan lemah lembut kita dengan dia. Meta kepada dia, endu kepada dia, kauteng dengan dia, sedang tengkuam gapa dia, soncai kita, lemah lembut kita dengan dia. Tu orang kafir yang bukan harbi. Seperti orang kafir negeri kita bukan harbi
InsyaAllah ta'ala. Tara apa dia? Asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Ini jaga benar. Sama Islam pakak jadi lemah-lemah, kasih mesra. Azillatin 'alal mu'minin, rendah diri sama orang Islam. A'izzatin 'alal kafirin. Itu adalah ayat lain nah. Al-Maidah ayat 54. Nah, la ilaha illallah. Orang bersama orang mukmin, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadi al-wahidi. Ada yang kata al-jasadi saja, tak ada al-wahidi. Idza ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Allahu akbar. Ini hadis Sahih Bukhari dan Muslim ya. Perumpamaan orang mukmin, sesama mukmin di segi berkasih mesra dia, lemah lembut dia tu, bermesra di antara satu sama lain itu seperti satu badan. Al-jasad. Al-jasad satu badan. Idza ishtaka minhu 'udwan, apabila misalnya rasa sakit oleh satu anggota pada badan, bisa tangan sakit. Tangan sakit. Misalnya, tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Nah, secaya jadi susahlah baginya oleh semua tubuh dengan jala pakak jaga mala dan pakak tak senih hati. Humma mana demik atau tak senih hati. Sakit tangan, negara tidak dak. Mata pun susah, telinga susah, kaki susah. Sakit perut lah. Tapi tidak nak negara. Mana seorang sakit lah ni, ikhwah kita dana sakit lah ni, duduk di Palestin. Tadi Fort Jude. Nah, kita susah hati sini. Doa dia sama Allah mansur ikhwana al-mujahidin fi Palestin fi Gaza. Wa at'imhum ya Allah, waksihim ya Allah. Wi pakai kepada mereka, wi makan kepada mereka. Kata sungguh kita tidak tak negara lah. La ilaha illallah. Itu dia sama orang Islam. Kita susah hati bila saudara kita susah. Begitu juga kita semua hari-hari ini kita kena susah hati bila mana-mana saudara kita susah. Kena gelai air dana kita pakai pergi kerana kita susah hati. Dengan sebab dia susah kita tak gelai lagi tapi kita pergi. Sebab apa? Sebab kita kal jasadil wahid. Riarang diaukan. Nah, riarang diaukan. La ilaha illallah. Tolonglah, bukan ada sama-sama negeri tayar saja. Tolong kita ni orang Muslim, orang mukmin satu badan sahaja. Inilah Nabi menghirayak umat Islam. Molek sungguh tak ada dalam agama dunia ni royak agama dia kata supaya ni tak ada. Agama lain tak ada royak lah. Agama Islam ya. Tapi payah nak buat. Duk kelahi hari-hari, balah hari-hari, comti bahau saja nak hari. Jangan kita comti orang Islam. Pakat duk di molek. Tak supa fikir, tak supa ilmu pakat berkira molek. Jangan duk kelahi, jangan duk buta mata rakyat dengan kelahi, dengan maki umat Islam. Jangan. Hidupkanlah ruh ruhama'u bainahum di antara orang umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang beriman. Umat Muhammad ada tiga, adanya mukmin, adanya kafir, adanya munafik. Umat Muhammad belaka. Nah, oleh itu maka marilah kita pakat berasa lemah lembut sama kita. Al-mu'min lil mu'min
Kal bunyan, seperti satu binaan. Ni sebab yashuddu ba'duhu ba'da. Ni segi nak kuat. Menguatlah oleh sebahagian akan sebahagian. Nabi syabaka baina asabi. Nabi ikat. Ya, wak cerita lah. Ni orang mukmin sama kena pakak sa, tak boleh jadi pakak hanlangkan, tak boleh. Pakak hanakan. Hai ความร่วมมือระหว่างกัน اللهم أعنا على تحقيق هذا الهدف من المؤمنين برحمتك يا رحمة. InsyaAllah dah, Pak Ito faham molek. Tuhan royak dalam Quran dia, nah. Kata umat Muhammad tu balah ning. Tarahum ruk'an. Ning segi ibadat ya, saat ni segi sosial. Duk pakak-pakak masuk sangkum dia lah tu. Ibadatnya kamu nampak dia tu ruk'an. Berakhir rokok. Mana berakhir semaya lah. Berakhir rokok. Ya Allah akbar. Suka rokok. Ruk'an ni makna rokok molek. Bukan rokok nyonya tak apa dah. Sujada berakhir sujud. Sujud. Allah. Puak dia tu puak sujud. Sujud panjang-panjang. La ilaha illallah. Seperti hadis datang oleh Imam Ahmad, dia kata, falamma balagna ar-rabadah, kami keluar, kata Al-Mukharib, ya Allah, apabila ya keluar pergi haji, sampai pada ar-rabadah, qultu li ashabi, aku kata kepada sahabat aku, taqaddamu, nah, semaya, wa takhallaftu, dan aku takhallaf, wa ataitu Aba Dhahrin, maknanya aku duduk belakang menjadi TMA. Fa ataitu Aba Dhahrin wa huwa yuhalli, Aba Dhahrin wa huwa yusalli. Aku nampak Abu Dhahrin dia duduk semaya. Ra'aituhu yutilul qiyam, semaya lama banyak. Wa yuksiru ruku', rokok, acak rokok sama. Wasujud, mana semaya banyak lah. Bukan semaya, 3 rakaat, 4 rakaat. Banyak rokok. Banyak rakaat semaya dia. Fadzakartu dzalika lahu. Aku sebut bagi dia. Faqala ma alautu an uhsin. Apakah aku ni boleh molek lagi aku lah tu. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man raka'a raka'atan aw sajada sajdatan rufi'a biha darajatan wa huttat anhu biha khati'atun. Rufi'a biha darajatan. Nah, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Baihaqi, dan banyak ulama katanya hadis ni hadis hasan atau sahih. Maksudnya Abu Dzar kata, aku ni nak usaha nak buat molek kali. Kerana aku dengan Nabi SAW, dia kata, siapa dia rakaat 1 rakaat atau sujud 1 sujud, Allah akad dengannya 1 darajat, dan Allah Ta'ala menghapus darinya 1 kejahatan. Kita semaya 100 sujud, mana insyaAllah 100 darajat terakad. Tiap-tiap hari kita 100 sujud nah, habis tak sahih tak situ. Tiap-tiap orang siapa 100 sujud, insya-Allah siapa apa dalam hidup ya hari-hari. Nah, sujadan rukaan 50 rakaat insya-Allah hari-hari nah. Nah, itu sahih, yang sahih Nabi tu. Kalau Nabi tak sahih, balas tu lah. Habis sikit tu hak rendah sekali. Amtisul. 50 rakaat 100 sujud. InsyaAllah dah usaha tengok. Di antara semaya fardu dengan semaya sunat. Sunat rawatib, sunat witir, sunat apa? Sunat witir, sunat apa? Qiyamul lail. Nah, dan
Sunat apa lagi? Sunat duha, sunat tahiyatul masjid, sunat banyak lah. Sunnatul wudu. Kita ambil semai sudah. Usalli sunnatul wudu lillahi ta'ala. Nah, sunat wudu. Nah, boleh juga. Banyak sunat-sunat. Nah, oleh itu maka marilah kita pakai semaya widuk dah banyak ruk'an sujada. Yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Dia tu dalam hati dia tu, dalam usaha minta akan kelebihan dari Allah dan keredaan darinya. Dua kali minta. Kelebihan Allah banyak. Allahumma ya dzal fadlil azim. Kelebihan Allah Taala banyak. Dan minta. Allahumma inni as'aluka min fadlikal azim. Allahumma faddilni bi fadlikal azim ala kathirin min ibadikal mu'minin. Boleh kita minta. Minta dah tu. Minta kelebihan Allah. Serta kita minta apa lagi? Keredaan Allah. Warda anna ya Allah. Allahumma ardina warda anna. Allahumma ardina warda anna. Allahumma ardina warda anna. InsyaAllah dah dalam sujud kita, dalam apa kita boleh. Tu benar yang minta. Dua kara tu. Kelebihan Allah ni semua kara. Rezeki lah, ilmu lah, kesihatan lah, ketinggian hidup lah, semua tu kesenangan gapa tu dia panggil ridwan. Apa dia? Fadlullah. Keredaan Allah Ta'ala redha. Tu dua kara. Nah, sifat yang umat Muhammad duk minta dari Allah. Nah, Allahumma inni as'aluka min fadlikal azim warda anni ya Allah. Dalam sujud kita tak. InsyaAllah dah menjadi pahal. Ning tepat nak usupa kita dengan benar-benar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah Ta'ala redha. Nah, wa masakin tayyibatan fi jannati adnin wa ridwanun minallahi akbar. Hak kita dah nak sekali ridwanun minallah. Hak tu lebih besar pada syurga lagi. Syurga ke wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Surah At-Taubah ayat 72. Allah janji dengan orang mukmin dan orang mukmin perempuan. Mukmin lelaki, mukmin perempuan akan syurga-syurga yang berlari di bawahnya sungai-sungai, sungai madu, sungai susu, sungai air jernih, sungai apa lagi? Sungai arak. Pak sungai semua berlari bawah syurga kita. Tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Kekal dalam syurga tak tubik dah. Alhamdulillah. Wa masakin tayyibatan fi jannati adnin. Dan tempat tinggal yang sangat molek-molek dalam syurga yang tinggi. Wa ridwanun minallahi akbar, dan keredaan Allah. Dalam syurga tu ada keredaan Allah Ta'ala. Allah janji keredaan Allah Ta'ala. Ya Allah. Akbar wa ridwanun minallah, keredaan dari Allah lebih besar daripada syurga lagi. Kita nak syurga cakap, tapi sebenarnya Allah ayat wa ridwanun minallahi akbar. Redha Allah lebih besar. Sebab tu kita minta Allah, ini as'aluka ridhaka wal jannah. Ridhaka dulu. Ini Nabi ajar kita nah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Aku minta kamu akan keredaanmu dan syurgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan aku minta berlindung denganmu daripada kemurkaanmu dan daripada neraka-Mu. Murka Tuhan tu kita takut pada neraka lagi. Yang mulakna itu lamdak dalam Islam.
ไปแฮมมาละkita orang mukmin yaมีความเข้าใจลึกๆตามที่อัลลอฮ์ได้บอกนะอินชาอัลลอฮฺ taala itulah tabiat kita orang mukmin yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. InsyaAllah dah. Dah tu hari ni masa kita tak teluh. Kita sama esok lagi pula lagi. Allahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakal hamdu wa syukru Allah.